Malam tu, aku tidur rumah kawan aku. Kami 2 orang je dalam bilik. Lampu dah tutup. Semua sunyi. Tiba-tiba, dia bisik dekat aku. Weh, kau dengar tak? Aku diam. Aku fokus. Memang ada bunyi dari bawah katil. Perlahan, macam ada benda seret. Aku terus cakap, "Jangan tengok weh." Dia pun diam. Kami dua-dua kaku. Bunyi tu makin jelas. Dekat sangat bawah badan kami. Lepas beberapa saat, bunyi tu berhenti. Sunyi. Aku bisik, "Dah okey ke?" Dia jawab, Haa lah, dah senyap. Aku lega dengar. Aku pusing tengok dia. Dia baring sebelah aku. Diam, mata tertutup. Macam dah tidur. Aku tarik selimut. Cuba tidur. Tiba-tiba, aku dengar suara dia lagi. Perlahan-lahan. Betul-betul dekat telinga aku. Bagus, kau tak tengok. Masa tu, badan aku terus keras. Sebab kawan aku yang kat sebelah aku ni masih tidur. Dan suara tu datang dari bawah katil. Perlahan-lahan tangan keluar dari bawah, pegang tepi katil dan suara tu bisik lagi.